Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Tidak berdisiplin demi menjamin keselamatan. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Kalau sikap ni, kalau ada dalam satu hadis tu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam satu hadis, sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum itu dan dia mengubahnya sendiri. Jadi nak ubah nasib kita ni, kita kena berusaha. Kita kena ubah diri kita sendiri. Kalau tak terlibat dengan kemalangan, kita kena cuba learn. Kena semai rasa sabar, kena semai rasa betul ansu, kena semai rasa tanggungjawab, kena semai rasa sia kau penumpang. Barulah insya-Allah kita boleh mengelak kemalangan. Untuk pemandu yang selamat dan sponsor ni melancarkan urusan ni, pastikan mari awal. Kat poin pertama, syarikat telah melonggarkan sikit. Kalau kita start di dalam panjang atau berbesut, pakai baju biasa dah. Terus pemandu kedua ni, dia pakai baju hitam, baju biasa ni terus untuk bekerja. Jalan ikut kiri atau kanan, panah atau korong bersikap. Around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. Kami elokkan daripada titik mutu. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And Jangan mimpi kan daripada tengah. Motor tengah bawa. Kita banyak ngomong kapal-kapal pahendak no. Tengok adalah tertib tu, ada mematuhi lalu lintas tu ada lah. Ada yang berhemah bawa apa semua. Saya yakin apa-apa depan saya ni semua berhemah. Saya juga nak beritahu kepada tuan-tuan, tahun ni genap 20 tahun Express Perdana memberi khidmat kepada masyarakat. Dua rekod. Kita bermula pada tahun 2006 dengan hanya 4 buah bas, dan sekarang ini hanya satu laluan dulu, laluan KBKS saja. Dan sekarang ini kita sudah ada 96 buah bas untuk Express Perdana saja, tak termasuk di Nadia. Dan total kita ada 120 buah bas. Dan pekerja kita ada 300 orang. 20 tahun, 2 dekad Express Perdana memberi khidmat kepada masyarakat. Alhamdulillah. Kita nak realisasikan destinasi anda. Penumpang-penumpang kita nak realisasikan. Kita nak sampai ke hajat penumpang. Nah, penumpang yang nak naik bas Express Perdana ni macam-macam hajat. Ada hajat nak pergi belajar, ada hajat nak pergi cari rezeki, ada hajat nak pergi silaturahmi. Kita nak sampai ke hajat tu. collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only. Melindungi nyawa, harta benda dan amalan yang dipertanggungjawabkan. Kecuaian, kelalaian dan musibah kemalangan. Express Perdana sebagai sebuah organisasi yang selamat diyakini dan diberkati. Iltizam, memberi kepada dan sedia. Ilmu yang telah diberikan kepada kita tadi dan dapat membuat khidmat dengan penuh kebaikan. Semoga kita semua dapat aim dalam kepala kita, aim dalam target kita nak sifat kemalangan pada tahun 2020. InsyaAllah. Supaya tuan-tuan buka minda, jangan terlibat dalam aktiviti jenayah, dadah dan sebagainya, penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Echoes collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you.
nampak. Satu kenderaan tidak kenderaan sahaja kok. Objek. Tak nampak objek lah. Betul lah. Lapis-lapis gitu. Hotel ni bermaksud segala benda yang tersembunyi apabila kita memandang cermin, sisi ataupun semasa kita bawa memandang yang benda kita tak nampak di sekeliling bang kita dengan pandangan kasar. Dengan apa maksud pemandu berhemah? Pemandu dengan berhati-hati, bersabar, bertimbang rasa dan mengikuti segala peraturan yang ada. Like you, be strong to hold the Kedangan dulu.